Good morning semua. Pagi ni Diki akan ke Relau. Relau bukan Relau Pulau Relau kat seberang Perai Selatan. Okay. So Diki akan ke pulau ni, ke pulau pula, ke Relau untuk set up. Kemah pull up yang disponsor oleh Hutan King. So trip ke Laos ni, so Diki akan testing dulu, tengok macam mana sesuai ke tak sesuai. Lepas tu pada masa yang sama Diki akan menyantuni sahabat Diki, Haji Abdul Kadir, yang kebetulan beliau ada dusun dekat Relau ni. So kita akan pergi sarapan pagi dulu dekat Relau. Lepas tu kita akan ke dusun dia. Di dusun ni nanti kita akan buat set up kemah tu, tengok macam mana. Kemah pull up, kemah tarik jadi kemah. Macam mana lah pagi. Okay, jom kita ke lokasi breakfast dulu. Right, kita bersama Ustaz. Kita makan nasi lemak. Nasi ada lemak. Okay guys, DK dah sampai di tempat yang sepatutnya untuk kita nak buka kemah pacak ni. Kemah pacak jenis pull out tent yang diberikan ataupun di sponsor oleh Hutan King. Terima kasih pada Hutan King sebab sudi sponsor DK pull out tent ni. So dia main dengan bag dia. Right, simple je. DK pun tak nak buat lagi, ni first time DK nak buat. So ni bag dia, kita tak tepi dulu. Okay, so dia ada tempat untuk ikat dia punya ni. So kita buka ikatan dulu. Ini first time DK nak buka pull up tent ni. Tengok macam mana. Sini ya. Pull out tent daripada Hutan King. Nampak ya, Hutan King. Nampak tak tulisan Hutan King ni? Hutan King, okey. Lepas tu macam mana? Oh, siap. Siap. Oh, macam tu je. Siap. Tak, dia kena letak jauh sikit. Bagi hampa tengok. Boleh nampak jauh sikit. Siap, settle.
Kemah daripada Hutan King. Okay, bawa kamera pergi tengok. Jom. Kita ambil kamera pergi ya. Okay, ni dia. Kemah yang pull out tadi. Apa nampak dia pull out start ya. Daripada Hutan King. Right. So kemah ni dalam dia boleh muat 1 orang. So dia macam ni. Okay, faham. Right. Okay. So yang ni tutup. Tutup dia. Macam tu. Hutan King. Okay, sekarang ni kita nak lipat balik. So nak lipat balik, dia ada 4 point ni. Kita kena lipatkan. Point ni. Yang ni pun boleh lipat kot. Macam tu. Dia kena lipat semua. Semua point ni kena lipat. Lipat point ni. Lipat point ni. Lepas tu yang ni pun sama. Lipat. Yang ni dah lipat dah. Ni lipat. Lepas tu semua dah lipat naik atas. Ni pun lipat naik atas. Lepas tu kita tarik balik. Macam mana nak tarik balik ni? Macam mana aku nak tarik balik ni ya? Dia mesti ada lock yang tak lock. Ke dia okey macam tu. So basically dia lipat macam ni ya. Mana dia tu? Aduh. Lebih kurang macam ni lah. Dia akan lipat balik. So kalau kita nak buka, kita just pegang yang tengah ni. Kita mingle-mingle. Bagi dia straight balik. Kita buka 4-4 ni. Mana dia? Satu lagi. Hilang. Yang ni kena bagi dia tegang. Yang ni tak ada. Yang ni tegang. Yang ni bagi dia tegang balik. Sini satu lagi. Siap. Pap. Siap. Peluh ke tapi daripada biasa kan. Okay. Right. Siap. Okay guys, sampai di sini saja hari ini video DK. So inilah dia setup yang DK akan bawa nanti di Laos. Jadi kita akan buat setup sebegini. Jadi kita akan standby untuk ride ke Laos pada 17 Disember 2025. Okay, so untuk hampa semua continue support DK seperti biasa. Kita jumpa lagi di hari yang berbeza, di waktu yang berbeza, tapi di channel yang sama, DK VT Moto. Continue support dan continue like video DK. Bye bye.